Tengok akak Serena. Yes. Kita hari ni guna umpan roti saja. Ikan dia suka benda manis-manis. Ni Roti dia makan? Roti manis Tapi lebih bagus pakai cengkeh lah. Tapi dah cengkeh tak ada, kita bagi roti lah. Akak pernah dapat ikan dengan roti? Pernah. Oh. Tapi kena kuat-kuat sikit tekan sebab apa dia bila kena air kan dia lembik. Okay, let's punching kan. Okay, campak ke sana. Tahu kan macam nak gelap kan kalau dia overexpose kan? Yang pusing atas tu. Jangan ni kanan melayan tu aku bulat tu. tengok. Kalau you pusingkan dia akan makin gelap atau makin cerah. Try tengok. Tu manager dah ambil gambar kita orang ni. Walaupun yes. Sekejap korang saya nak bergambar. Langit yang biru. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Sekejap. Okay, kita gini lakon aku dapat ikan konon-konon lah tapi ikan tak ada. Tetap drama. 1, 2. 1, 2, 3. Oh, nak pancing sendiri. 1, 2, 3. Walaupun tapi dik pengalaman akak kan. Macam nak tahu tempat tadi ikan tak, selalunya bila akak letak tempat yang nampak ikan lompat-lompat, situ dah tempat akak pancing. Mana banyak kat ujung sana? Baru dapat. Sini akak tak nampak pun ikan lompat. Sebab itu, Mana ikan keli akak? adik, dia orang suruh pergi tempat baru. Memang tak ada lah, dik. Tempat akak selalu akak pancing, letak 5 minit sekali ikan datang. Okey, jangan terkejut. Kalau korang pancing dekat gang sawah, kadang-kadang boleh dapat belut.